Assalamualaikum, selamat pagi. Ya betul, sini subuh masuk 4.50. Lepas tu minum sikit, makan sikit, nak lapik perut. Kira ada cash berapa sikit. Lepas tu kita pun teruslah packing-packing. InsyaAllah nak kena check out dah daripada hotel ataupun Airbnb di Hanya ini dan ke next destinasi. Rasanya tahulah kan kalau baca kat title tu. Alhamdulillah kita akan ke Krabi, Thailand. Okey, perjalanan ke Krabi ni mengambil masa selama 3 jam menaiki kenderaan. Jadi, apa kata? Jom ikut saya tengok macam mana perjalanan ni. Guys, kita nak pergi toilet. Kita nak pergi toilet. Semoga toilet yang okey. Ish, kat sini pun dah bau busuk. Tak boleh lah. Ini bau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku macam tak lah hijau. Tak apa hijau. Tak apa lah. Nanti tahan je lah. Okay, saya tanya lah, ni clean toilet kat mana? Tadi kita pergi toilet sana. Kalau kita nak ke sini. So, I beli ni sedap gila pedas. Burger. To be honest, banyak tak halal lah. Campur minyak masak pun ada. Have all this. Dan nama pun naik kereta kan. Dan perjalanan pun selama 3 jam. Jadi kita record lah view-view kat luar. Macam ni lah keadaannya nak menuju ke Krabi dengan menaiki kereta. Tengoklah signboard je. Lain kan? Dekat sini payah sikit nak cari toilet. Jadi saya ada tips nak beritahu kat korang macam mana nak cari toilet yang bersih, insyaAllah. Cantik, ni memang cantik. Kita tak sure lagi nak pergi ke tak sini. Masa ni tengah jalan-jalan kan, tengok-tengok sekeliling. Allah, cantik. Thailand cantik juga sebenarnya. So perjalanan dia tak terasa sangat sebenarnya 3 jam. Sebab apa? Dia punya laluan tu macam jalan kampung. Lepas tu macam kalau kat Malaysia macam kita nak pergi Cameron Highland, macam nak pergi Genting Highland, macam tu lah. Dia tak ada muar, tak ada pening. Okey je, Alhamdulillah. Dan inilah, nampak tak signboard atas tu. Macam ni lah tips je kalau nak pergi toilet yang bersih. Kejap lagi saya cerita, okey? Cawangan Cafe Amazon kat sini dia tak ada sangat laku lah macam itu, tapi cantik juga. Dia ada tema air juga sebenarnya, sikit-sikit lah depan tu. So air dah siap. Jom kita nak tengok toilet dekat sini macam mana. Kita tengok toilet sini juga. Macam bersih. Ni kan? Wow. Okay. Alhamdulillah, happy sangat bila dapat jumpa toilet yang bersih. Adalah juga a few bilik tu yang macam diorang tak pump. Saya pun tak sure, mungkin ada kerosakan kat situ. Tapi still bersih compare yang sebelum ni. So tips dia, bila korang lalu, korang nampak je ada signboard Cafe Amazon. Di situlah insyaAllah akan adanya toilet yang diorang buat macam dah, orang kata, yang bangunan yang elok lah, yang cantik. Jadi tips dia macam tu. Kalau rasa nak pergi toilet, search saja ataupun wait saja Cafe Amazon. Itu tips dia. Alhamdulillah. Terima kasih kat kakak saya. Dia punya idea tu. Dia cakap dah tahu dah. Nampak je Cafe Amazon, insyaAllah kat situ ada toilet yang bersih. Kira toilet yang baru. So ini dah pun masuk Krabi. Ni macam mungkin polis ke tak sure, tapi kita lalu je lah. Lepas tu kat depan ni, diorang kata depan ni hari ni tempat syuting apa Zizan, Dato' Awi semua yang motor-motor tu. Saya tak sure lah cerita apa, lupa. Mungkin tempat je yang tu. 0. No. Ha? 8. Oh, 8. 8 lah. Lepas tu isi minyak nampak di Korean Station ni. Kita berhentilah sebab halal kan. Tapi rasanya tak beli pun kat sini. Lepas tu selfie kejap. Teruskan perjalanan lagi. Isi minyak dia tak like, aduh, kejap. Okay.
Dia akan letak dia benda tu. Apa benda tu? Oh. รักจะเซงรักจะเซงให้ลงคนอย่างเธอมันอันตรายไปไว้ไม่ได้เดี๋ยวใครมาสนอยากได้ยินคำว่าที่รักจากปากของเธอสักคนจะกินกระทะจะลองทุกท้องให้ฟังทุกคนแต่มันได้ผลนะไอ้เบาหน้าฉันไม่ดีเท่าไรแต่ฉันนั้นรับประกันว่าฉันเป็นคนจะจริงใจแต่เธอนั้นยังไม่รักก็ไม่มาค้าไม่เป็นไรแต่ระวังด้วยนะเพราะเธอจะโดนคุณใส่ผมรักกูลงกูกินข้าวไม่ได้ร้องหากูจะทำอะไรจะมองอะไรก็ขอให้เห็นเป็นหน้าของกูจิตติดตังคิดที่จังสาธุอาระหะไอเลิฟยูฉันจะเสกลายมนต์สะกดมนตรายรักกูลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาดท้ารักเพียงแต่กูอมมาเลยก็กึกกึยเขาให้เธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงแต่กูนึกถึงแต่กูรักกูหลงกู Alhamdulillah akhirnya sampai juga ke destinasi kita yang mengambil masa selama 3 jam. Semua dipermudahkan. Cuaca dekat sini tak menentu, sebenarnya tak sesuai waktu kita orang pergi ni sebab je kejap okey, kejap hujan lah macam tu. Dan bila kita sampai ni memang dah hujan pun. Sorry. Laut dia kuat tu. Tak boleh mandi. Lihatlah ombak je begitu kuat sekali. Dengan angin je memang kuat lah kat sini. Saya pun tak pasti boleh mandi ke tidak sebenarnya. Tapi orang mandi je. Itulah masa kita orang sampai ni hujan. Jadi kita straight ke hotel. Sebenarnya kita orang salah masuk hotel sebenarnya. Ni kita orang pusing lah. Buat pusingan balik. Dekat sini kalau dapat kita lihat, dia punya keadaan, suasana je lebih kurang macam dekat Langkawi, Pantai Cenang. Macam itulah suasana je, seakan-akan terasa seperti dia Pantai Cenang Langkawi. Dekat sini banyak pilihan makanan halal. Alhamdulillah sudah pun sampai Panan Hotel. Salam. Panan Hotel Hotel. Krabi. Okey. Down. Go down? Okay, thank you. Masa sampai ni kita nak drop back lah kan, macam biasa nak check in. Tapi dia tak faham kot, justru kita masuk parking. Tapi tak apa, kita bawa naik lift. Inilah lobby dia dan kita orang dapat welcome drink dia. Dia kata Hana boleh minum air just macam air buah sahaja. So kita check in dulu. Oh by the way ni Karen just bantal biasa. Jadi kita pergi ikut lift kat sini. And then kita nak itu lobby.ฉันจะเสกลายมนต์สะกดมนตรายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาดท้ารักเพียงแต่กูอมมาเลยก็กึกกึยเขาให้เธออย่าไปหลงรักใครรักกูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าจะทำอะไร Evening. รักกูหลงกูโอ้มาลุกจักจะเซงรักจะเซงให้ลงคนอย่างเธอมันอันตรายไปไว้ไม่ได้เดี๋ยวใครมาสนอยากได้ยินคำว่าที่รักจากปากของเธอสักคนจะกินกระทะจะลองทุกท้องให้ฟังทุกคนแต่มันได้ผลนะไอ้เบาหน้าฉันไม่ดีเท่าไรแต่ฉันนั้นรับประกันว่าฉันเป็นคนจะจริงใจแต่เธอนั้นยังไม่รักก็ไม่มาค้าไม่เป็นไรแต่ระวังด้วยนะเพราะเธอจะโดนคุณใส่ผมรักกูลงกูกินข้าวไม่ได้ร้องหากูจะทำอะไรจะมองอะไรก็ขอให้เห็นเป็นหน้าของกูติดตังคิดที่จังสาธุอาระหะไอเลิฟยูฉันจะเสกลายมนต์สะกดมนตรายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหา Okay, nak jalan. Sekejap lah, ni hotel kita duduk. Ni kita nak jalan ni. Pergi cek makan. Masalah apa mak? Ni kita Arab tu ni. Tapi Ya, di selempang coklat. sekarang dekat Krabi.
Tekan masuk bangit. You can stay here. View je pantai lah ni. Okay, kita nak naik tutup ni 200 baht for 4 person. Dia kita nak cari halal tu. Ushma, oh kereta belakang rapat. Oh jelek lah. Kereta belakang rapat. Okay, thank you. Thank you teman. Punya Syah. kencing ke? Ini dekat sikit. Oh my god. Cantik lah yang tu. Bar and grill. Lah ni je shop tu. Comel lah. Kayak apa? Aku pernah milkshake mak. Pernah milkshake. Ada coconut milkshake. Oh, ambil sendiri kat sini. I pula translate kan. Ambil gambar dia. Masak dia. I nak durian please. Thank you. Apa lagi? Durian. Masak. Abang nak macam abang nak. Abang tak nak masak? Macam ni bimbo. Ada yang durian. Durian. Thank you. Milk cream tu cuba try milk cream. Mana? Ni ambil try dark chocolate. Ni. Try nak milk. Makanlah. You can share lah. 600 baht. Mana ni sekali mak? 600 baht. Abang. Macam sedap ke? Tu ramai ke? Empat. Ada apa kilo? 40. Wah, pandai you. Thank you. Seru. Kita ambil makanan dah dah siap kot. Masuk tu. Mantap. Mantap. abang? Mana abang? No. This one. 40 pay. What is this? What is the inside? Is it from animal? Ni pretty. Kuat ni bang. Sakit. Sakitnya bindi tu. Sakit.
Okey. Okay. Friend Malaysia. Friend Malaysia. Pretty one. Pretty number one. Wow. Excuse. Universe from Malaysia. I'm the one. What is going on? Emily, yeah. So we are on the way back to hotel. Tapi kita tadi tu cantik lah punya So ni kita punya hotel waktu malam. Kita sekarang dekat belah swimming pool. Jadi bahagian ni waktu malam lah. Dia tutup pukul 7 swimming pool dia. Ini bilik di atas. Kita orang punya bilik sana tu, di sana tu nampak pool ni. Bilik kita orang macam dekat sini ni. Nampak tak sini depan dia. But then kita kena lalu sini lah untuk masuk bilik. So inilah kita pergi makan tadi. Makan, minum. Pada dekat je pada belakang. Pergi naik tutup semua jauh lah. Sini lah tadi kita pergi. So ni bilik kita kat sini. Assalamualaikum. Swadikครับคนเลว